hari ni Sarah dekat studio kulineri di mana studio kita akan buat indoor catering lagi. So dekat sini mereka akan buat menu Italian cuisine. Dekat sini studio kita tengah buat menu yang istimewa iaitu cicchetti. So dekat sini roti telah disalut dengan mayonis dan beberapa bahan yang lain. Kambing yang dah diperap tadi akan diasingkan ke atas tray yang lain sebab cecair yang terhasil tadi akan dijadikan kuah. Menarik tak? Tiba masa pelajar kita plating pinggan mereka dengan cantik sebab kejap lagi mereka akan diberi markah tau. Cantik kan? Memang sangat cantik sebab Sarah sekarang berada dekat tempat di mana indoor catering kita akan dijalankan. So kalau korang tengok, meja semua disusun dengan sangat cantik, kemas dan bersih. Dah tiba masa tetamu duduk untuk menikmati hidangan. Appetizer for today adalah cicchetti dan carrot milk tea juice. Masa yang ditunggu-tunggu untuk our main course, agnello al forno ataupun kambing guys. Sedap sangat. Dan of course, our dessert, panna cotta al cafe. Korang nak bagi tahu ni, sekarang pastry cuma tinggal 50 je. And culinary sebanyak 75 dan pentadbiran pejabat ada dalam 25 je korang. Cepat-cepat sementara pemasukan 2025 dah dibuka.